Ya, terima kasih korang. Mama actually korang. Mama sangat appreciate you all punya support, komen-komen yang baik. Okay, Mama sangat-sangat appreciate you all walaupun kita tak kenal. Wah, tiba-tiba sedih, terharu kan. Okay, walaupun kita tak kenal, tapi kita saling support each other. Okay, thank you korang. Yang mana tak kenal aku, kata aku aku menumpang populariti. Okay, tengok ya korang ya. I berlakon iklan Sunset ya sewaktu I belum berkahwin. Jadi saya tidak menumpang populariti siapa-siapa. Nampak tak? I tunjuk I punya iklan, okay? I berlakon iklan Sunset, okay? Okay, nampak? Kalau kau kata aku ni suka mencarut, tidaklah korang. Aku suka menumpang peraturan, tidaklah korang. Okay? Nampak? Ini I tengah zaman muda tau. Aku tunjuk korang, kau kata nanti aku tipu. Kamera aku ni canggih. Nampak? Ini dia, nampak dia. Okay, nampak? Sebab tu kalau you kata I menumpang peraturan, I tidak menumpang populariti sesiapa. Sebab saya memang bermula dari bulan nasyid 14 tahun dah masuk bulan nasyid. 20 tahun dapat bulan Sunset. Okay, ya. Inilah saya dulu ya. Jadi saya tidak menumpang populariti siapa-siapa ya. Minta ampun. Ya. Terima kasih dah mati ke iklan. Okey. Ya. Nak bagi tahu tu je. Okey. Nanti kau kata aku menumpang populariti laki aku. Okey. Lambat lagi. Aku tidak menumpang populariti siapa-siapa. Okey. Tak pernah pula lah aku membuat saja je korang. Sebenarnya korang, Mama ni musik korang. Saja musik korang. Mama korang pun tahu. Okay, Mama ikhlas Sunset. Mama saja je musik korang. Okay. Ya, Mama dulu dah belakang ikhlas Sunset. Okay. Allah, dia kata Datin menumpang populariti. Tumpang kaya Datuk. Dek, kalau Datuk dah kaya, Dek, buat apa dia menjaga kat pasar, Dek? Buat apa dia menjaga kat pasar? Baik aku duduk rumah goyang kaki, tak payah aku membuang masa aku menjaga kat pasar, ya. Okey? Iya, minta maaf lah korang. Tak apa korang. Bahasa itu mencerminkan akhlak kita. Jadi you all boleh tengok sendiri. Okey, jadi tak apa korang. Okey? Ya, korang tak apa. Mama rasa orang lebih tahulah siapa. You all pun tahu history sebelumnya, so kita tak perlu explain lebih. Okey? Kenapa? Sebab Jauhari lebih mengenal Manikam. Gitu. Okey? Jauhari lebih mengenal Manikam. Tak apalah awak. Kita je lah bela nasib kita sendiri. Gitu. Ya, tak apalah awak. Ya. Alah awak, this one bukan first time lah korang. So korang enjoy je lah. Okay. Ya. Siapa mengata Mama Laris ni korang? Siapa mengata Mama korang? Siapa yang mengata Mama ni korang? Cuba bagi tahu Mama. Siapa yang mengata Mama? Okay. Siapa yang mengata? Ya Allah. Dia kata apa kat saya? Dia kata apa kat saya? Okay? Apa dia tulis kat situ? Cuba bagi tahu. Tak ada nak tengok pun. Kata Mama bodoh. Lagi? Lepas tu dia kata apa? Tak ada kelas. Lepas tu lagi? Dek, Mama bukan Mama punya level-level lah. Dia nak gaduh-gaduh dengan orang macam tu. Dia kata money cannot berkelas. Memang betul-betul tak boleh beli kelas. Mulut bangkai. Mama jual tepi jalan lagi. Mama low class. Okey, lagi apa dia cakap? Mulut, okey, lepas tu makcik bawang. Bandai korang Mama kata tak ada kaki konten. Ya Allah, lagi apa dia cakap? Itulah dia, Dek. Orang ni, Dek. Tak apalah, Dek. Biarlah dia. Okey? Alhamdulillah, syukur nikmat. Syukur nikmat. Okey? Syukur nikmat. Awak dapat membantu kaya. Allahu Akbar. Dia maki-maki you. Weh, takut dengar ayat dia. Ya ke dia maki saya awak? Dulu dia gaduh BFF dia. Dia. Oh, ya ke? Oh, macam tu. Okey. Banyak gosip hari ni. Okey, begitu korang ya. Pandai korang Okey. Dia semua Mama buang stokin. Ya, Amani jangan kesian Amani. Okey. Tak apalah korang. Biar je lah korang. As long as dia happy, dia puas, okey lah. Biarlah dia. Tak ada. Diorang kan jadi betul api. Diorang ni bagi tahu Mama je korang. Okey. Tak apa korang. Kita tak perlukan penyokong pun. Nak komen-komen kan. Lepas tu pula, ada pula komen bagi tahu dia kata, Ira sebab dia akan balance kan. Okey. Dia akan balance kan. Alah, buang masa je sama menyaman ni. Wak tak ada beda. Terus naik mahkamah, duit pun habis. Okey. Lantak lah dia. Bukan Mama rugi pun. Tak sekali pun Mama rugi. Ya. Si Zal ni mungkinkah
Jeng 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 jeng. Tadi dia je komen. Kau seorang je kat sini. Tapi tak apa, aku biar je kau komen. Okay? Ya, bagi dia puas. Kan dia sentak pula kan dia masuk komen orang. Minta maaf lah korang, tapi satu fakta yang korang kena tahu, Mama tidak berniaga, tidak kaya daripada duit orang lain. Kami memang usaha lelaki bini berniaga daripada pasar. Okay? Yang tu you kena tahu. Yang pertama point dia, Mama tidak mengambil harta orang, harta mertua ke. Okay? Tidak. Okay, seposen pun tak ada. Jadi apa yang kami ada hari ni adalah usaha kami sendiri daripada awal berniaga dekat pasar. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, yang keduanya, kalau awak kata saya duduk tepi jalan, okay, kalau tak kahwin dengan Syukri, mungkin aku duduk tepi jalan. Okay, dengar ya, mak bapak saya masih mampu tanggung saya. InsyaAllah saya takkan duduk tepi jalan walaupun saya tak kahwin dengan Syukri. Okay. Yang ketiga apa lagi? Fakta lagi. Aku nak beritahu je, korang tak tanya aku pening. Okay? Nanti kau kata aku menumpang populariti. Kalau kau kata aku menumpang populariti, tidak ya. Sebelum korang, aku berkawan dengan Syukri, aku dah jadi model sangset. Aku dah jadi kumpulan solehah. Okay? Minta maaf banyak-banyak. Oh, Rashid tak famous. Ya ke Rashid tak famous? Oh, tak apalah tak famous. Okay? Tapi tak adalah sampai menyebut hal orang kan? Yang penting lagi Mama handsome. Ya, tak apalah korang. Dia kata datang bodoh. Pengetua level education. Tak apa, memang aku bodoh. Aku SPM je. Aku mengaku. Tapi kalau korang faham, pandai ni ada banyak sisi. Pandai ni ada banyak sisi. Pandai ini ada banyak sisi. Okay. Kat sana cuma boleh mati, tak macam kat sini boleh happy. Yelah korang baca-baca dah, korang jangan komen apa-apa kat situ. Nanti korang kena block. Okay, korang relax je. Ya, actually korang memang tak salah nak posting. Tapi you faham tak macam bonda ada anak-anak yang kecil. Itu je, kesianlah dekat dia orang. Okay, itu je. Tapi dah kalau you tak, dia rasa betul-betul lah. Okay lah. Semua orang akan ada rasa macam, okay, ada pendapat masing-masing. Dari sisi my pendapat. Okay, itu pendapat saya. Dan dia pun berhak mengeluarkan pendapat dia, tak ada masalah. Okay. Dia pinjam 1.5 dekat bonda, patut dia kaya. Macam kasih, macam mana awak tahu ni kasih? Macam mana awak tahu ni kasih? Macam mana awak tahu tentang benda-benda begini? Macam mana tu? Kejap, kita jawab pertanyaan kasih. Mama kasih kata. Macam mana awak tahu? Macam mana awak tahu? Cuba cerita dengan Mama. Mama pun tak tahu. Oh, adik terluar. Faham? Oh. Hah? Oh. Hah? Gitulah. Okay? Itu je lah Mama punya respon. Nak cakap apa? Jeruk dah habis. Jeruk dah habis? Okay, no comment. Ya, I no comment. Nanti I pula kena pula. Tadi dah bangkai. Lepas ni apa pula lah aku. Aku dah kena dah bangkai. Bodoh, low class, no class, apa lagi. Cukup package dah. Okay? Aku terkejut je lah kat sini. Apa aku nak buat? Macam bodoh. Itulah. Tak apalah. Saya budak darjah 5. Saya budak darjah 5. Saya menyerahlah dekat budak form 1. Okay. Budak darjah 5. Jangan nak berlawan dengan budak form 1. Saya budak darjah 5. Okay.